Saya tahu ramai yang cari kereta, boleh ke sempat pakai kereta Recon before raya. Okey, kita dekat sini ada satu Alphard yang dah bayar duty. Yang ni kita memang dah bayar duty. SC tahun 2019. Yang ni dia ada pasang JBL. Tapi bukan original Ocean. Yang ni adalah daripada owner dekat Japan, dia pasang kat luar. Tapi original Japan lah. Cumanya dia bukan original Ocean. Maknanya daripada original kilang keluar-keluar dah pakai JBL, bukan. So apakah barang yang ada, jom kita tengok satu-satu. Yang ni SC tahun 2019. Last unit kita ada 2019. Yang lain semua 2020 dan ke atas lah. Ni satu unit. Sport rim 18 inci 2 ton, memang original dia. Yang ni asalnya ada tanduk, tapi yang ni dah buang. Okay, kita tengok interior dia. Sebelum tu kita walk around dulu. Kereta ni kita tak ada ambil kereta grade R, tak ada. So yang ni adalah grade yang ada kualiti. Tak silap 4 ke 4.5 model ni. So kita tengok sikit. Tunjuk sikit kereta ni yang ready stock. Sebab saya tahu ramai yang bising dekat dalam grup-grup Alphard Velfire nak keluar kereta tapi takut tak sempat sebab kereta belum Puspakom, belum bayar duty, K1 belum keluar apa semua kan. Yang ni dah bayar duty. So yang ni tinggal masuk Puspakom saja, dah boleh keluar. Kereta pun dah all ready. Condition macam ni. Dia ada power boot cuma daripada belakang memang akan kita buka secara manual. Tapi kalau dari dalam, button semua auto. Okay, jom kita tengok interior dalaman. Kita pun tak ada adjust mileage, tak ada repair apa-apa. So boleh nampak kat sini, original dia 41,000. Ni daripada Japan kita tak ada tanggalkan stiker. Boleh nampak ni 32,000 km. So ni next service 41 lah. So boleh nampak original 40,845 km. Yang ni dah ada memory seat lah macam biasa. Sebab yang ni SC JBL, boleh nampak. Yang sini dia ada tulis JBL kat sini. Yang ni pun bumbung dia dah tukar sebab dia masuk add-on punya. Yang ni dah ada JBL. Penyejuk seat kiri kanan dah ada. Autonomous cruise control, semua tu function memang ada lah. Tak nak cerita lah. Yang ni pun dah confirm ada lah. Yang ni adalah variant yang ada. Ada yang ada yang tak Untuk dia punya digital rear mirror view. Sebab dia ada kamera tambahan untuk boot belakang. So yang ni kita nak jual dengan harga 200 lebih-lebih sikit. So yang berminat, hari ni apply loan, esok lusa sign, tulat kita masuk Puspakom, lepas tu dah boleh keluar. Itu saja. So pada yang berminat, kereta ni memang ready stock, boleh keluar segera before raya. Nak raya dah tinggal tak sampai 10 hari. So dapatkan kereta raya anda sebelum balik raya tanpa kereta baru. Okay, bye bye. Assalamualaikum.